Dalam semalam, Rusia telah menyebabkan korban pertama ke atas sekutu NATO sejak pencerobohan Ukraine bermula, walaupun NATO bukan peserta aktif dalam konflik ini. Tetapi ini hanyalah insiden terbaru dalam satu siri kejadian yang belum benar-benar mendapat perhatian media arus perdana, memandangkan ruang liputan mereka yang terhad pada masa kini. Walau bagaimanapun, cerita yang lebih besar penuh dengan intrik. Drone Ukraine menyerang negara-negara Baltik dan, ya, saya sebutkan itu dengan betul. Seorang Perdana Menteri meletak jawatan dan secara umumnya, orang ramai tidak memahami di mana risiko sebenar kepada NATO. Jadi, hari ini, sertai saya apabila saya mula-mula menerangkan apa yang berlaku dengan pengeboman sebuah bangunan apartmen di Romania. Kemudian letakkan itu dalam konteks apa lagi yang telah berlaku dalam dunia kita yang dipenuhi drone ini. Sebelum mengakhiri dengan perbincangan mengenai langkah balas terbaik yang NATO ada untuk menanganinya. Tetapi mari kita mulakan dengan apa yang sebenarnya berlaku. Jumaat hanyalah satu lagi hari biasa, yang bermaksud Ukraine menjadi sasaran satu lagi serangan drone oleh Rusia. Kali ini, salah satu sasaran adalah bahagian paling barat daya negara itu. Drone Rusia memang tidak terkenal dengan ketepatannya, dan Ukraine juga mengganggu isyarat mereka untuk menjadikan masalah itu lebih teruk. Namun, kadang-kadang, itu membawa kepada akibat yang tidak disengajakan, dan itulah yang berlaku di sini. Pada kira-kira jam 1.54 pagi, radar Romania mengesan sebuah drone memasuki negara itu, selepas melintasi sempadan di atas sebuah bandar Ukraine. Drone itu melanggar tingkat 10 sebuah bangunan apartmen, hanya kira-kira 16 km ke dalam wilayah Romania. 2 orang cedera dalam letupan itu, tetapi tiada kematian berlaku. Seperti yang akan kita bincangkan sebentar lagi, Romania mempunyai keupayaan yang terbukti untuk memintas drone jenis ini, dan sememangnya mereka telah mengerahkan 2 buah jet pejuang F-16 dan sebuah helikopter untuk tujuan itu. Namun, selaras dengan dasar yang telah lama diamalkan, keputusan telah dibuat untuk tidak memusnahkannya. Dengan andaian laluan lurus, hanya terdapat kira-kira 5 minit antara masa drone itu melintasi sempadan dan masa ia sampai ke kompleks apartmen. Tidak banyak kawasan terbuka untuk memusnahkan drone itu tanpa risiko korban akibat serpihan. Selain itu, kadang-kadang drone Rusia berpatah balik dan kembali menjadi masalah Ukraine. Oleh itu, pendekatan tunggu dan lihat digunakan. Satu-satunya masalah di sini ialah sudah terlalu lama mengambil pendekatan tunggu dan lihat apabila melibatkan insiden-insiden seperti ini. Pada ketika ini, sukar untuk menjejaki keseluruhan sejarahnya. Tetapi biar saya berikan anda ringkasan secara umum. Bagi Romania, ini adalah pencerobohan drone yang ke-28 sejak permulaan pencerobohan itu. Tetapi Romania bukanlah satu-satunya. Persamaan pertama yang mungkin terlintas di fikiran ialah kejadian pada September 2025, pencerobohan drone ke dalam Poland, yang menyebabkan NATO mengaktifkan perundingan Artikel 4. Dan akhirnya, pelaksanaan Operasi Penjaga Timur, iaitu sistem semasa NATO untuk menangani pelanggaran ruang udara yang berkaitan dengan perang. Hanya 10 hari yang lalu, terdapat satu lagi insiden drone, dan yang ini boleh dikatakan perkara paling NATO yang pernah berlaku. Sebuah drone telah melintasi dari ruang udara Rusia ke Estonia. Dan jika anda kata tindak balas paling semula jadi untuk itu ialah jet F-16 Romania berlepas dari Lithuania untuk memintasnya, tahnya, anda telah menghabiskan terlalu banyak masa memikirkan tentang keselamatan kolektif. Tetapi itulah yang sebenarnya berlaku. Dan ia berjaya. Dan ia dilakukan dengan kos yang agak murah, walaupun terdapat mitos berterusan bahawa semua yang Barat lakukan hanyalah melancarkan peluru berpandu Patriot ke arah drone. Di satu pihak, insiden itu membuktikan bahawa NATO mempunyai keupayaan pemintasan yang diperlukan. Perbezaan utama ialah, drone itu berada di kawasan tidak berpenghuni di Estonia, memberikan peluang kepada juruterbang Romania untuk memusnahkannya dengan selamat, satu keistimewaan yang tidak dinikmati oleh juruterbang Romania di Romania. Di pihak lain, saya telah menyembunyikan perkara utama. Aspek paling menarik dalam cerita itu ialah, ia bukan drone Rusia. Ia adalah drone Ukraine. Nampaknya Rusia sedang cuba mengganggu drone Ukraine dan dengan sengaja mengalihkannya ke ruang udara NATO, kononnya untuk menyimbolkan perpecahan antara Ukraine dan pakatan itu. Setakat ini, apa yang berlaku hanyalah menimbulkan masalah politik kepada para pemimpin yang tidak mengambil pendirian pertahanan yang cukup tegas. Perdana Menteri Latvia telah meletak jawatan pada 14 Mei akibat skandal yang berlaku seminggu sebelumnya. 3 drone Ukraine telah melintasi masuk ke Latvia.
Namun begitu, radar Latvia tidak mengesan mereka tepat pada masanya dan penduduk hanya menerima amaran kecemasan sejam selepas salah satu daripadanya terhempas ke dalam kemudahan penyimpanan minyak. Oleh itu, Latvia kini sedang mencari Perdana Menteri baru. Dan jika saya boleh menyimpang seketika di sini, mungkin anda terlepas keseluruhan perkara ini. Perkara ini sangat kurang dilaporkan, terutamanya di rantau saya di seberang Atlantik. Inilah yang berlaku apabila media memilih untuk melaporkan setiap perkataan tidak bermakna yang diucapkan oleh Trump, walaupun kita sepatutnya hanya meluangkan 2 saat untuk mengingatkan perkara yang jelas itu, lalu teruskan hidup kita. Saya masih rasa menarik bagaimana sudah menjadi kebiasaan orang ramai menggambarkan Trump sebagai seorang yang strategik dan tidak rasional. Namun, dunia secara kolektif memberi reaksi kepada seseorang yang mempunyai keinginan luar biasa untuk menjadi tumpuan, dengan sentiasa menjadikannya pusat perhatian. Apapun, apa yang menjadikan situasi semasa ini unik ialah ini kali pertama drone Rusia menyebabkan korban di negara NATO. Saya perlu berhati-hati dengan kata-kata saya di situ, kerana anda mungkin ingat bahawa 2 orang maut di Poland pada November 2022, tetapi itu adalah akibat pemintas Ukraine yang tersasar dan terkena ladang di Poland. Namun kali ini, memang Rusia yang bertanggungjawab secara langsung terhadap insiden tersebut. Dan itu membawa kepada soalan seterusnya. Jadi, bagaimana Romania dan NATO secara kolektif akan bertindak balas terhadap situasi ini? Saya akan ulang-alik sedikit di sini kerana persepsi awam tentang apa yang sedang berlaku tidak sepadan dengan realiti tindakan NATO dan terdapat juga jurang dalam pemahaman mengenai apakah kebimbangan strategik sebenar di sini. Biar saya mulakan dengan kritikan saya. Eropah terlalu fokus pada hasil dan bukan pada proses. Kejadian seperti yang berlaku di Romania memang lambat laun akan berlaku. Anda tidak boleh membiarkan drone terbang masuk ke negara-negara dan tidak menjangkakan seseorang akan cedera lambat laun. Setiap kali berlaku pelanggaran ruang udara dan semuanya berakhir dengan baik, itu hanyalah satu lagi putaran rodet yang kebetulan berhenti pada nombor anda. Sekali lagi, tumpuan sebenar perlu diberikan kepada proses, bukan hasil. Dan proses ni ialah menghentikan semua drone itu lebih awal. Situasi di utara adalah sukar kerana terdapat had semula jadi terhadap apa yang boleh dilakukan oleh NATO di sana. Tiada siapa di Eropah yang akan memberitahu Ukraine supaya berhenti cuba mengebom infrastruktur minyak Rusia. Baiklah, hampir tiada siapa di Eropah dan bilangannya kurang seorang berbanding beberapa bulan yang lalu. Dan pada satu tahap, kita perlu mengambil langkah ke belakang dan menghargai kepintaran Rusia yang cuba mencetuskan kekacauan politik dengan menyebabkan senjata Ukraine merosakkan sasaran NATO. Maksudnya, sehingga Kremlin membenarkan NATO menubuhkan posisi pertahanan di dalam Rusia, segala-galanya perlu dilakukan di sebelah barat sempadan. Penyelesaiannya ialah Eastern Sentry, dan penyelesaian itu sedang berfungsi dengan mengambil kira kekangan yang ada di sana. Namun begitu, menuju ke Poland dan Romania, lain pula ceritanya. Kedua-dua negara itu mempunyai lebih banyak ruang untuk bergerak kerana kedua-duanya mempunyai Ukraine sebagai penampan. Drone Rusia sepatutnya tidak pernah sampai berhampiran sempadan Poland atau Romania kerana drone Rusia sepatutnya dimusnahkan jauh lebih ke timur, iaitu jauh di dalam Ukraine. Sekarang, dari situ, anda mempunyai 2 pilihan. Anda boleh melakukannya sendiri atau anda boleh meminta Ukraine melakukannya bagi pihak anda. Pernah satu ketika, negara-negara NATO mengambil tindakan sendiri mungkin merupakan pilihan yang munasabah, tetapi saya rasa kita sudah melepasi tahap itu. Seperti keadaan sekarang, Ukraine nampaknya mempunyai kapasiti pembuatan pemintas yang berlebihan. Apa yang kurang ialah sumber yang diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya kapasiti itu. Eropah boleh melakukan lebih banyak untuk menyediakan modal kepada Ukraine secara khusus untuk tujuan itu, bagi mewujudkan jaringan pertahanan drone yang lebih baik, terutamanya di bahagian barat negara itu. Ukraine tidak sepatutnya menghadapi kesukaran untuk mengisi unit-unit tersebut, kerana ia merupakan jawatan ketenteraan yang agak menarik. Unit-unit itu terletak jauh dari barisan hadapan dan risiko kematian adalah sangat rendah. Eastern Sentry masih perlu beroperasi di hujung selatan sayap timur NATO, tetapi ia tidak perlu seaktif seperti sekarang. Ukraine boleh melakukannya. Ia akan menjadi langkah yang berkesan dan ia berada pada tahap eskalasi yang sangat rendah dengan Rusia. Berkenaan tahap eskalasi, reaksi awal yang saya lihat dalam talian ialah NATO tidak melakukan secukupnya. Negara-negara Eropah secara individu tidak melakukan secukupnya dan satu batas tegas perlu ditetapkan sekarang supaya Rusia tidak terus mengambil kesempatan ke atas barat.
Jika anda belum melihat seruan untuk pengaktifan artikel 5 hari ini, anda akan melihatnya tidak lama lagi. Mari kita ketepikan bahawa artikel 5 sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk insiden seperti ini yang tidak mempunyai niat yang jelas di sebaliknya. Mari kita juga ketepikan bahawa perundingan artikel 4 mungkin tidak akan berlaku khusus sebagai tindak balas kepada Romania. Ada kemungkinan ia mungkin tidak lagi diperlukan memandangkan ia sudah pun berlaku tahun lepas. Yang mana itulah cara Eastern Sentry diwujudkan. NATO melihat pendekatan yang terlalu keras sebagai satu kesilapan. Ya, saya tahu bahawa pemimpin Eropah memang terkenal dengan mengeluarkan banyak kritikan politik tanpa keupayaan untuk menyokong kata-kata itu dengan tindakan. Tetapi kali ini, ia memang masuk akal. Sekiranya perkara Romania ini tidak berlaku semalaman, video hari ini sepatutnya adalah tentang penerokaan persiapan yang sedang dilakukan oleh NATO untuk mempertahankan diri daripada pencerobohan sebenar oleh Rusia. Itu akan menjadi edisi Geopolitics Headline untuk esok, dengan andaian tiada lagi krisis politik berlaku dalam tempoh 24 jam akan datang. Walau apapun, seperti tema yang sering saya ulang dalam video-video saya, salah satu perkara utama yang ingin saya tekankan ialah Putin sedang bergelut untuk mengumpulkan cukup tentera bagi meneruskan peperangan di Ukraine. Apatah lagi untuk melancarkan pencerobohan ke atas negara Baltik. Penyelesaian terbaik dan mungkin satu-satunya untuk Kremlin ialah meyakinkan rakyat Rusia secara umum bahawa NATO merupakan ancaman kepada kehidupan seharian mereka. Saya tidak mahu menyatakan bahawa Rusia sengaja menyerang Romania. Walaupun itu mungkin, senario yang jauh lebih mungkin ialah Rusia tidak dapat memprogram drone-dronenya untuk hanya mengenai sasaran Ukraine. Dan mereka juga tidak mempunyai insentif untuk berusaha keras mengubah perkara itu. Tetapi perkara terakhir yang diinginkan sesiapa pun di Brussels ialah Barat bertindak balas secara berlebihan terhadap situasi ini dan memberikan Vladimir Putin kesan lonjakan sokongan rakyat kepada pemimpin ketika krisis yang sebenarnya boleh dielakkan sama sekali. Jadi, sebaliknya, selain daripada artikel 5 dan selain daripada artikel 4, anda boleh yakin bahawa pegawai-pegawai NATO turun ke bawah hari ini untuk mengadakan perbincangan besar tentang cara bertindak balas. Kerana itulah tugas utama ibu pejabat untuk menyelaras sekutu-sekutu secara politik dalam hal ehwal ketenteraan. Dan di sini, penyelarasan politik adalah tentang tidak terperangkap dalam perangkap yang mungkin Kremlin sendiri tidak berniat untuk pasang. Adakah situasi semasa ini ideal untuk Barat? Tidak, sama sekali tidak. Namun, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kekangan strategik dan kadang-kadang kita tidak dapat memilih situasi yang kita hadapi. Berita baik untuk Eropah ialah situasi ini boleh dikawal dan ia sedang dikawal. Sementara itu, adakah anda sudah sempat melihat senarai main Geopolitics Headline di saluran kedua saya? Sekarang adalah masa yang sangat baik untuk bermula kerana esok kita akan membincangkan usaha Barat ini dengan lebih mendalam untuk mengelakkan daripada hanya memberikan Kremlin propaganda percuma untuk disebarkan kepada seluruh khalayak dalam negeri Rusia. Tapi buat masa ini, jika anda menikmati video hari ini, sila tekan suka, kongsi dan langgan. Dan jumpa lagi lain kali. Jaga diri.